Terima kasih, Datuk Deputua. Soalan betong nombor 10. Dipersilakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menjawab. Terima kasih Tuan Ketua. Transformasi sistem reban terbuka kepada sistem reban tertutup merupakan langkah strategik bagi meningkatkan biosecurity, kecekapan pengeluaran dan kemampanan industri. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan, yang pertama, galakkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dengan mengurangkan kadar kematian ternakan, malah secara langsung mengurangkan kebergantungan kepada pekerja. Contohnya, beri makan, beri minum melalui water automation. Penggunaan teknologi moden seperti otomasi dalam pemberian makanan dan air minum kepada ternakan pada skala besar mampu meningkatkan kecekapan pengurusan, memastikan nutrisi optimum sekaligus memperbaiki pertumbuhan serta kesihatan ternakan. Banyak dah sekarang ni moden pertanian ni mereka boleh kontrol melalui telefon, melalui AI tentang ternakan ataupun ikan yang diternak di kolam mereka. Yang kedua, penyediaan khidmat nasihat teknikal, latihan pengurusan ladang moden, audit biosecurity serta analisis kos manfaat dan unjuran pulangan pelaburan bagi membantu penternak membuat keputusan berinformasi dan mengurangkan risiko projek agar pelaburan berdaya maju melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina, DBS, sentiasa akan membantu. Ketiga, geran pemadanan dan pembiayaan melalui agrobank serta institusi keuangan tempatan bagi pembinaan atau naik taraf reban tertutup dengan keutamaan kepada penternak kecil dan sederhana. Sehingga Disember 2025, 19 pembiayaan bagi subsektor ternakan telah diluluskan dengan nilai 62.7 juta ringgit. Namun tiada subsidi disediakan bagi transformasi kepada reban tertutup. Transformasi ini mengambil kira tahap kesiapsiagaan penternak di aspek infrastruktur dan logistik. Buat masa ini, tiada program mandatori di Sabah dan juga di Sarawak. Mereka boleh menternak secara terbuka selagi ianya mematuhi Ordinan Kesihatan Awam, khasnya di Sarawak, iaitu Ordinan Kesihatan Awam Veterina Sarawak 1999. Segala galakan kepada penternak untuk beralih kepada sistem penternakan tertutup, Kementerian Keuangan telah meluluskan galakan cukai otomasi sektor pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan diumumkan dalam bajet 2026. Galakan yang ditawarkan adalah allowance modal dipercepatkan sebanyak 100% ke atas 10 juta pertama perbelanjaan modal yang layak dan pengecualian cukai pendapatan bersamaan 100% ke atas perbelanjaan modal yang sama diberi untuk aktiviti penanaman, penternakan, apiculture ini ternakan lebah, aquaculture dan perikanan tangkapan bagi permohonan yang diterima oleh PKPM daripada 1 Januari hingga 2026 hingga 31 Disember 2027. Sekian. Itulah jawapannya. Betul. Terima kasih Timbalan Ketua, terima kasih Menteri di atas jawapan yang komprehensif. Dan di Malaysia kita lihat komuniti penternak kecil dan sederhana ini memang mereka menghadapi cabaran yang besar untuk bersaing dengan ladang-ladang komersial yang gergasi ini, terutama dalam aspek kestabilan kewangan dan juga penguasaan teknologi. Dan dalam penternakan ini, makanan ternakan adalah menyumbang kepada kos yang tinggi dan
dedak ini kebanyakan adalah import. Maka apakah langkah konkret kementerian untuk memastikan penternak kecil sederhana ini tidak terus tercekik oleh harga input, sedangkan ladang komersial mempunyai kelebihan pembelian pukal yang jauh lebih murah? Dan adakah kementerian bercadang untuk memperkenalkan subsidi bersasar khususnya untuk input ternakan ini bagi peternak kecil dan sederhana sahaja? Dan yang keduanya, isu yang hangat diperkatakan kebelakangan ini, iaitu mengenai ladang Kinzih. Walaupun ada Ringkaskan ladang yang soalan. sudah menggunakan sistem tertutup ataupun closed house, isu pembuangan effluent ini masih lagi secara haram masih lagi berlaku. Jadi soalan saya, mengapa kerajaan masih belum mewujudkan sistem zero discharge ataupun pelepasan sifar ini dan mementingkan lesen ladang Kinzih komersial tradisional yang terbuka secara menyeluruh di seluruh negeri. Sekian, terima kasih. Soalan kedua Hak Kinzih itu saya tidak menjawab kerana tak ada kena mengenang dengan soalan pertama. Soalan asal, walau bagaimanapun dalam kalau ada soalan kemudian kita jawab ataupun dalam penggulungan kita akan jawab soal Kinzih itu. Memang penternak kecil, pengusaha kecil ini memang hadapi masalah dengan kos beban penternak. Memang peranan dimainkan oleh MARDI dan DOA membangunkan bahan mentah alternatif kepada mereka. Di antaranya penggunaan isi rong sawit, mengoptimalkan penggunaan sisa industri sawit tempatan sebagai asas dedak. Yang kedua, protein serangga sekarang sedang popular, iaitu black soldier fly. Teknologi lava alat askar hitam ini memang sekarang ini memang amat terkenal dan dia digunakan untuk pemakanan binatang termasuklah ikan, ayam dan sebagainya. Ketiga, sedang diusahakan secara intensif kali ini, iaitu ternakan jagung bijian tempatan dimulakan dengan 2,000 hektar di Perlis. Dan sekarang ini saya dimaklumkan sudah 15 syarikat untuk terlibat dalam jagung tempatan ini. Dan di peringkat awal ini kerajaan akan membantu kerana ianya di peringkat awal perlu kepada sokongan termasuk keuangan, logistik dan sebagainya. Kita berusaha dan kita harap di Sabah dan Sarawak lah di antaranya, kerana tanah di sana masih banyak dan luas, akan terlibat dalam hal jagung bijian ini untuk ke arah masa depan kita dapat mengurangkan harga bahan-bahan makanan khasnya untuk ternakan. Terima kasih. Sabak Benam. Terima kasih. Adakah kementerian mempunyai dasar atau perancangan khusus untuk mengurangkan import ayam, sama ada ayam bulat ataupun keratan, sebagai langkah melindungi kelangsungan pendapatan peternak kecil dan sederhana yang kini berdepan tekanan kos pengeluaran dan persaingan harga dengan produk import? Selain itu, bolehkah kementerian nyatakan sasaran pengurangan import secara berperingkat serta mekanisme kawalan agar langkah ini benar-benar memberi manfaat kepada peternak kecil dan sederhana dan bukan sekadar menguntungkan pemain industri berskala besar, di samping memastikan kestabilan bekalan dan harga kepada pengguna terus terjamin? Terima kasih. Kedudukan ayam dan telur sekarang ini agak stabil dan reda. Walau bagaimanapun, kita juga melihat bahawa kadang-kalanya yang menyebabkan pasaran agak terjejas ini, di antaranya soal penyeludupan. Sebab itulah kita mahu semua pihak yang terlibat gabungan kementerian untuk mengawal supaya tidak berlaku penyeludupan. Yang ketiga, memang soal import dan sebagainya mesti kita seimbangkan dengan pengeluaran tempatan. Dan kita lihat insya-Allah menjelang bulan Ramadan, melihat data-data yang ada kepada kita, ianya akan stabil kedudukan ayam dan telur ini. Tentang soalan yang pertama tadi, memang
soal kos pengeluaran itu meningkat, kita akui. Sebab itu kita berusaha mencari jalan dengan berbagai cara. Di antaranya kita nak supaya jagung satu hari dapat kurang-kurang menjelang 2030, kita 30% ada jagung yang ditanam di Malaysia, grain corn itu. Ini yang kita usahakan. Begitu juga makanan-makanan pada kelapa sawit, isi kelapa sawit dan juga black soldier lalat itu kita akan perbesarkan supaya ia menjadi lebih murah makanan, termasuk sekali ternakan ayam pada masa yang akan datang. Terima kasih. Yang berhormat sekarang Taman